mengamalkan seperti yang dikandalkan oleh Islam, satu dasar yang adil pada semua kaum. Jika ada orang Tionghoa yang miskin yang melarat, saya 1 minggu yang lepas saya makan di hotel di Kota Baru, kebetulan ada satu orang Tionghoa yang dah tua 60 tahun lebih datang jual satu barang pada saya. Saya ajak dia makan sekali, satu meja dengan saya. Sampai hari ini dia belum kahwin dan tak ada satu bantuan pun daripada kerajaan. Mereka orang ni pada Selangor berjalan ke Kelantan 2 tahun yang lepas, menunjukkan bahawa ini satu dasar yang tidak adil. Mengikut Islam, apa sahaja golongan mana yang miskin mesti kita bantu. Kalau ramai orang Melayu miskin, orang Melayu diberi keutamaan, tetapi tidak boleh melupakan orang Tionghoa, orang India dan sebagainya. Keadilan itu asas ekonomi kita. Saya tanyakan sekali lagi, apakah misalnya dasar ekonomi baru itu tidak akan disokong oleh PAS? Dasar ekonomi kita ialah dasar ekonomi yang lebih adil daripada dasar ekonomi baru. Saya fikir soal dasar ini sebenarnya Tuan Haji Husam perlu clear lah. Ya. Apa soalnya? Apakah dasar ekonomi baru itu sendiri bukan Islamik? Kalau kita lihat pada dasarnya, asasnya, iaitu tujuannya untuk pertama untuk membasmi kemiskinan dan penstrukturan semula masyarakat tanpa mengira jauh. Kalau itu kita nak lihat bukan Islamik, jadi apa? Maksudnya sistem apa yang nak kita terapkan? Memang ada. Kalau hanya semata-mata kita nak ambil satu contoh, saya boleh ambil 10 contoh untuk membuktikan dari segi dasar yang dilaksanakan ini lebih baik daripada yang disebutkan oleh Haji Musam umpamanya. Jadi soal untuk kita mengambil satu contoh seorang tua di kaki lima umpamanya, seorang tua di sebuah kedai, saya fikir tidak molek untuk kita jadikan satu hujah untuk membuktikan bahawa sistem itu gagal ataupun berjaya. Baik, apakah saya nak lanjutkan sikit ya. Lepas ni saya akan minta pandangan yang berhormat Dr. Tan. Apakah dasar ekonomi baru yang antara lain disebutkan tadi untuk memastikan keadilan dari segi pengagihan ekonomi dan sebagainya itu gagal sepenuhnya pada pandangan yang berhormat? Saya kan? Ya. Saya ingat. Nampaknya pengurusi dah berminat dengan saya. Terima kasih banyak. Bukan gagal sepenuhnya, tetapi statistik yang ada, saya ingat doktor ada bawa, saya tadi ada bawa tapi saya tinggal kat luar, tidak mencapai matlamatnya sepenuhnya. Orang Melayu hanya mencapai kekayaan 18%, itu pun termasuk kekayaan daripada institusi. Dan pada masa yang sama ingin saya tegaskan, walaupun mengikut Datuk Dr. Zamri tadi, 2 matlamat itu, tetapi dari segi taktiknya bila tidak berikat dengan agama berlaku lari daripada apa itu yang telah ditentukan, termasuk di kalangan orang Melayu sendiri. Pembatalan royalti minyak Terengganu adalah bukti bahawa tekanan bukan sahaja kepada orang bukan Melayu, tetapi di kalangan sama-sama Melayu pun ditekan. Di Kelantan sendiri sampai hari ini ada beberapa keadaan tekanan ekonomi dan keuangan dilakukan, bukan sahaja pada kerajaan tapi pada rakyat jelata walaupun sama-sama Melayu, kerana tidak diikat oleh asas agama. Baik, satu je soalan saya. Oleh kerana minat saya pada yang berhormat tadi, saya nak tanyakan satu soalan. Apakah Kelantan lebih maju dan lebih baik berdasarkan kepada kriteria yang berhormat sebutkan, atau lebih maju daripada negeri-negeri lain di Semenanjung di tangan PAS sejak sekian lama? Kalau kita ikat kaki dan tangan, lepas tu suruh orang berenang, memang tak boleh lah nak ukur macam itu. Tetapi kita bercakap hari ini berasaskan kepada, kita bercakap mengenai perpaduan. Dr. Tan Seng Giau rakan saya adalah bukti asimilasi dan juga integrasi yang wujud di Kelantan. Dia boleh tulis Jawi, boleh baca Sabda Bawah Tulisan Melayu, makan budu saya tak tahu. Dia makan budu ataupun tidak. Saya nak contohkan, seorang timbalan menteri dalam kabinet sekarang ini melanjutkan pelajaran ke Fakulti Perubatan di Singapura kerana beasiswa yang diberikan oleh kerajaan PAS. Kerana ini dasar yang telah kita ambil sejak dulu. Jika ada orang India, Tionghoa, orang asli yang miskin, kita kena bantu untuk mereka melanjutkan perjalanan. Dan inilah dasar ekonomi yang kita nak terapkan dalam masyarakat jika kita berkuasa di Putrajaya pada satu masa, insya-Allah. Baik, jadi saya rumuskan bahawa PAS menyokong 100% meritokrasi. Bukan sahaja meritokrasi yang kita kena timbangkan, tetapi juga masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang tidak berada, masyarakat yang hilang peluang. Ini juga adalah satu sektor yang perlu kita tekankan.
Walaupun Walaupun- kita ambil perhatian dalam dasar-dasar kita. Walaupun dalam keadaan apabila dalam tahun 70, dalam tahun 70-an, anak-anak Melayu tidak ada menjadi profesional, anak-anak Melayu tidak mungkin dapat bersaing dengan orang seperti Dr. Tan Seng Jau untuk masuk ke universiti. Baik, saya minta pandangan Dr. Tan. Yang penting sekali, tadi kita ada sebutkan mengenai jurang. Ya. Jurang di antara kaum, termasuk jurang digital yang penting Ya. sekali. Hmm. Di dasar kita ialah itu kita mesti ada satu dasar ekonomi Ya. yang berteraskan kepada meritokrasi dan keperluan. Ya. Ini termasuk orang asli. Hmm. Kita ada perlu untuk memajukan orang asli juga. Dan itu yang penting sekali itu. Segala institusi, Institut Bumi Putra dan sebagainya untuk mewujudkan peluang bagi orang-orang yang kurang berdaya atau kurang berpeluang, kita mesti memastikan semua peluang ini jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan sama sekali. Ya. Dan kemudian kita tetapkan semua ukuran, norma, nilai-nilai dan tata cara yang konsisten dan jelas. Seperti kalau nak ambil orang masuk ke universiti, kita ada ukuran itu, kita berteraskan tetap ukuran itu. Jangan kita itu memesong daripada itu nilai-nilai yang sudah kita tetapkan. Termasuklah itu nilai-nilai sejagat. Saya percaya kepada itu dasar integrasi. Karena kita dengan cara itu sajalah kita dapat itu mewujudkan bangsa Malaysia. Bukan asimilasi. Tapi saya sendiri itu bersuka, saya serasi dengan kebudayaan Melayu. Ya. Termasuk Jawi, termasuk apa cara kan, budu pun saya makan tu suka sekali. Ya. Terima kasih. Tapi bagaimanapun makan atau tidak budu ini bukan ukuran sama ada kita sudah betul-betul integrated. Baik, Profesor Dr. Jai. Saya seronok tengok setiap dan kalau ini berlangsung seperti mana waktu kita merayakan kemerdekaan kita, Parti Pembangkang pun turut hadir dan sama-sama menyanyi lagu Negaraku dan sebagainya. Jadi kalau idea-idea yang benar, yang jujur berlangsung sebagaimana berlangsung sekarang, kalau semua pemimpin sama ada dari pihak pemerintah atau pembangkang sayang kepada rakyat dan pemimpin juga membuat pengorbanan untuk rakyat, maka masa depan dan harapan bagi generasi akan datang itu baik sungguhlah. Dan pembalasan itu patut kita kurangkan dalam hal-hal yang penting. Dalam hal kepentingan umum itu kita bersatu padu sebagaimana yang berlangsung sekarang, walaupun ada perbezaan pendapat. Jadi saya nampak bahawa dalam kita bercakap, kita dah menjurus kepada dasar nasional negara, dasar sosial negara yang telah pun digubal oleh kerajaan dan sedang dalam pelaksanaan. Jadi sama ada dasar sosial negara ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, terpulang kepada kerjasama parti pembangkang dengan parti pemerintah. Kalau ada sokongan, kalau ada kerjasama, tengok macam Amerika Syarikat. Dalam hal yang penting, parti Demokrat, parti Republikan dia bersatu. Dalam lain hal dia tak setuju. Jadi kita kena sampai ke tahap kematangan politik begini. Selagi ahli politik kita mempunyai kepentingan diri dan kepentingan pasukan dan kepentingan kepastian yang penting, maka selagi itu rakyat Malaysia akan rugi. Jadi untuk memastikan keuntungan rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia mendapat rahmat daripada kepimpinan, maka mesti sayang rakyat. Dan sayang rakyat berarti berkorban untuk rakyat. Berkorban untuk rakyat berarti dalam idea-idea yang terpenting bersatu padulah. Jangan cari pasal perkara yang kecil untuk membatalkan apa-apa yang baik. Jadi apa yang baik itu kita bersatu padu dan terus ke hadapan. Baik. Kita pernah bersama-sama dengan UMNO dalam bidang IT itu teknologi maklumat, komunikasi, ICT, kita bersama. Dan kita pun pernah bersama untuk membantraskan rasuah. Dan kita pun dengan UMNO dan parti-parti lain di dalam parlimen, kita bersama dengan UMNO dan parti-parti lain untuk menentang di waktu itu perang di Bosnia Herzegovina, dan juga kita bersama-sama menentang perang di Iraq kerana tidak itu mengikut undang-undang antarabangsa.